dekat Surau. sekolah surau, sebelah surau dekat sekolah Arab tu. Masa tu dia punya kedai apa? Ini kemah putih, tu kemah biru tu lah. Kecil. Kecil je, buruk tak mak? Buruk. Ya, tapi layanannya sama tak mak? Sama Dengar-dengar mak mulanya nak beli emas. So nak beli sofa pula. Kenapa mak? Sampai berkenan. Berkenan Merah. Oh, alhamdulillah. Mak minat merah. So dia kalau emas kan pakai seorang. Kalau sofa kan pakai ramai. Ini kenangan dari anaknya. Ya, alhamdulillah. So sekarang mak dapat sofa. Ada satu saya nak bagi. Ini emas 999. Alhamdulillah. Ini memang tanda terima kasih saya datang sini customer lama saya. Ini betul-betul emas. So mak dapat dua. Ambil gambar. Tanya. 30 kali. Yalah 30 kali 50. Daripada cuma 15 kali 20, tambah sikit aku sewa yang sebelah-sebelah. Letak soyok. Inilah acik-acik yang tolong aku lah. Aku boleh kategorikan tolong aku lah. Yang dari awal, sebab tu sekarang bila diorang datang aku give all. Tak ada fikir balik modal ke, tak ada fikir pasal untung. Tak ada. Diorang tu seperti investor terawal. Kau faham tak? Orang-orang yang beli dengan aku dulu, kenapa kau tengok aku betul-betul muliakan diorang? Maksudnya aku all in. Tak kisahlah. Janji dia suka sebab itu di antara... Yalah, tanpa customer dulu, kita tak ada yang sekarang. Dia seperti investor kita yang dulu. Ada big boss. Boy je sebab kan. Ngaku. Sedih lah. Ada ke dalam ni acik-acik yang dah lama dengan Boy Jen dari Boy Jen second hand? Ni mak ceritanya lah. Itulah banyak acik-acik yang sebenarnya teringin datang tapi segan tak beli. Dia segan. Sebab tu jangan segan. Singgah pun cukup. Ada? Tak payah beli. Cik Jah? Eh. Dari Boy second hand? Datanglah sini singgah. Datang singgah je. Tak payah beli pun tak apa. Datang singgah. Jenguk kat sini. Tak payah tengok aku. Nangis. Bos nak nangis. Dah matikan live dulu.